Mangsa rogol tidak rela ialah perempuan umur 18 tahun ke atas dan lelaki ialah bawah umur. Lain macam soalan ni. Okay guys, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan maklumat ataupun react yang menarik atas apa-apa isu, insyaAllah. Kita pergi ke soalan yang ke-6. Soalan pelajar yang pernah menjadi peserta saya dalam program advokasi seksual kanak-kanak. Boleh tengok soalan-soalan yang lain di video-video sebelum ini. Kalau mangsa rogol tidak rela ialah perempuan umur 18 tahun ke atas, mangsa rogol yang tidak rela iaitu perempuan umur 18 tahun dan lelaki ialah bawah umur. Lain macam soalan ni. Adakah perempuan tersebut masih bersalah atau tidak dikenakan tindakan atau tidak? Gitu. Mangsa rogol tu perempuan 18 tahun ke atas. Jadi yang budak lelaki ni bawah umur. Adakah perempuan tersebut masih bersalah? Perempuan tu tak bersalah lah sebab dia mangsa. Dia bukan rela. Kecuali kalau dia rela, dia yang pancing budak lelaki ni bawah umur ni, itu dikira kesalahan lah. Itu salah lah tu sebab dikira kesalahan dia buat Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017 sebab budak tu bawah umur. Tapi sekarang ni terbalik. Yang mangsanya atas umur, yang pemangsanya, pelaku ni bawah umur. Jadi dia consider rogol. Sebab dia consider rogol dan cuma dakwaannya tetap dakwaan 376 kes rogol. Si pelaku yang bawah umur ni akan diadili, akan dibicarakan di dalam mahkamah kanak-kanak lah. Jadi bukan bicara dari segi mahkamah biasa, tetapi mahkamah kanak-kanak lah sebab dia bawa umur. Okey?